This could be critical information. Oh, nice. See, hari tu kita sembang pasal Usopp, kita cakap dia tak function, dia useless, ramai yang marah. Tapi inilah contohnya kru yang function. Kau tengok Chopper, dia walaupun dia antara trio penakut, walaupun dia tengah menyorok, tapi dia memerhati, dia fokus. Kan tadi tadi kita nampak dah highlight ke dia yang dia tengah fokus, macam wah, macam mana attack onto ni boleh berkesan kan. Dia tanya pasal benda tu. And now lepas je Gaban potong si Summers ni, dia terus keluar and terus nak ambilkan information. Bab, macam mana dia boleh potong orang yang immortal kan? Macam mana dia boleh kalahkan orang yang immortal? This could be critical information. Maksudnya nak bagi cepat ke Summers dan dapatkan information. Si Chopper lagi function. Ni apa yang aku maksudkan. Dia tahu priority dia bukan macam nak kena keluar selamatkan diorang dulu, buka ikatan diorang. No, memang benda tu penting, tapi dapatkan information untuk cara nak kalahkan orang yang ada immortality, itu lagi penting. Nice.